Kata tu. Tu. Jangan buka sama sekali. Irfin wujud daka fi adil khumul. Tu ada ulama kata. Irfin wujud daka kena tanam adamu tu. Kena tanam kata kita ada, kita pandai, kita reti, kita alih, kita kaya, kita bijak tu tanam fi adil khumul pada patak bumi suk. Hingga tak nampak kita. Jadi. Maka orang siapa suruh dia tak buka sama sekali. Dia susuk, dia katuk. Jadi. Tengok ada orang dulu kan. Dia tak kenal Tok Guru. Ada kok tu ada lagi dia duduk sungai. Dia pak. Tak payah saya. Baba ada rumah dah barang kalian boleh jadi ada ni. Dia tak ada rumah tu. Kami pergi dan nanti. Dia apa klik kalian masuk ke dapur tu. Baik kena tak dia Tok Guru dah. Dia tanya sungguh. Tu. Ngewa kapur tak kena. Tak kena. Tu. Bawa mati pak pun tu. Lama tu li. Bawa tahu mati pun tahu. Tu. Allah. Tu ke siapa mutabak. Amadiyah kamaliyah. Dia tu berkamai dengan Allah. Berkamai atau bersebakti. Sebab apa dia capur sebab kata sebab dia ada sekali kacau kali kita macam kita kami roti buah air nak kami je buah air bukan ganu dak capur air kami buka potego gapo kami sudah tu nak beza mana air mana ganu tak ada dah. Tu mana bersebakti berkamai kelakuan zahir kelakuan dari zahir dengan kelakuan dari batin. Jadi zahir batin tu sekali. Mana kita tengok gandum tu, yalah. Nampak gandum, nampak roti. Tak nampak air dak. Tu nasu kamaliah atau kamilah. Mana orang dapat sini dia tu zahir dia dengan batin maklum sebut batin ni Allah SWT lah tapi dia tak sebut dah. Ingat sebut batin Allah zahir kita. Bersebakti kelakuan dari zahir dengan kelakuan dari batin. Pada konteks dirinya pada zat diri dia tu dengan Allah SWT dalam hidupnya. Dia dalam hidup dia tu kalau dia menebah Allah menebah. Dia tak pasal dia dah. Tengok masa dulu masa Ibrahim bin Adham ada seorang tu pergi minta sedekah. Assalamualaikum ayah, duit ada tak? Dia ni pasal lapar nasi tak ada makan ni. Dia kata ayah duit tak ada ni gini ayah pergi gada. Masya Allah. Mek tubuh dia pergi gada tu. Nak duit. Apa gada tu gada sok dia gada kaya lah. Pan gada-gada ikut mu kau ya. Dia gada dia pergi gada kaya. Dia gada apa dia? Apa dia apa? Tak apa klik, ambil duit klik lagi. Allah Tuhan. Inilah. Ikut dia mau nak buat. Macam tu siapa? Lepas tu lah, maklum lah, tuai kebun, tuai kaya macam inilah. Dia bawa orang tua saat ni, pergi jalan ikut kebun jamu, sipel lah. Gapa-gapa lain ni, sipel jadi dia peroi bagi. Sipel kepala kebun tu, cuci molek. Dia klik lah, jaga tunjuk kebun kepada orang tua saat ni tu. Lepas tu, dia buat kerja. Kerja ni. Bawa tu lama tuai kebun pergi jalan tengok jarak kebun dia.
Kita tengok batu besar perut gajah, batu besar payah gedah tu pentel molek. Batu siapa akik gerak. Lepas tuan kebun tahu. Saya tanya, Musa tu kedik antara tu apa ni Ibrahim bin Adham kamu ni. Oh jalah. Oh astagfirullah, maaf minta maaf. Dia tak kenal. Dia tengok akik batu dia tak kena kata Ibrahim bin Adham. Dia malah akik tak leh dah. Siapa gerak akik batu? Itu pun nafsu kamilah bagi. Mana? Akid tu Allah bukan dia akid. Itu kamilah. Itu mana berkamil. Bersebabti dia dengan Tuhan tu. Akid tu Allah dah. Dalam jiwa dia. Dalam rasa dia. Dan zauki dia. Ni kita akid. Tak agak hati ya. Tak buat asyik manis ni. Dia asyik manis lah. Awak tapai je manis sendiri je. Tu. Tamat berapa puluk ke berapa. Kau dengan anak yang menisek. Buku macam tapai. Dah. Tapai manis sendiri. Tu manis nasib manis. Jangan nak buat lah. Tak mau buat ngaji bak kakak. Kita buat kata kita siapa. Jangan. Kau ni hak jadi sendiri. Manis sendiri. Masak sendiri. Manis sendiri. Tu. Maka cuak kebun kerti kita mu berhebit dah ke ha. Oh minta maaf tak dapat dia. Tu kata orang siapa kamilah tu dia akik ngati tu akik okey dia. Tu naik rupa berkamil dan rupa bersebakti. Tu rupa dia. Dia. Tapi senyap lah jangan bawa kecap main. Tapi phone ni tak ada. Sampai tu kita nak reti kadop kecap main tu bukan lah. Bukan. Tu siapa nafsu kamilah. Okay, siapa nafsu kamilah. Allah. InsyaAllah kita berdoa lah Pak kita semua. Dan semoga kita dapat siapa nafsu kita. Nafsu kamilah insyaAllah. Pada martabat ini. Pada martabat nafsu kamilah ni, apa saja kelakuan di antara diri batin dan jasad, diri batin Allah Subhanahu Wa Taala dan jasad zahir kita adalah sama. Mana kita tengok ombak tu ialah air, nampak air tak ada nampak ombak dak. Kita tengok ombak, tengok air tak ada nampak kata walau buih pun ia tak air. Kena asal mari dia air. Ombak mari dia air, buih mari dia air. Semua tu mari dia air. Mana kita kena tengok Pak, tengok air laut pun air. Tengok dia nampak air dah. Berasa air dah. Mana tercebok Pak ombak, air. Air laut tebok, air. Gitu. Mana tengok Pak semua Allah semua. Tapi duduk di hati bukan duduk di mulut. Mulut nak kata kita. Mun tak reti, mun malah. Nak gitu. Ada mana tu tak ada rezeki. Tak boleh kata dah tu tak boleh dah. Kan kata kacik pekah dia terung dah. Mun malah doa ni. Padang dia ya. Tidak hati dia kasih tu. Cuma mulut ya. Lain pada orang buat makan panel lain dia tak khabar dah. Tu dia tak khabar dia, dia tak sedar dia tak apa, tu lain. Tu lain tu. Gitu. Alhamdulillah Allah Taala bagi kami semua ya Allah. Bagi kami dapat berupah dan dapat nafsu kamilah kata ya Allah. Kami tak kuasa. Tu kata dia pada martabat ini, martabat nafsu kamilah ni, apa saja kelakuan jadi laku hari-hari tu kelakuan mana berjalan, menyata, tidur, mani, menebah, betul tu punya kelakuan tu. Tu kelakuan tu habis dah. Gok gigi kita tu duk berlaku tak kita tu antara diri batin dan jasad
Dia batin allazi Allah. Ada jasad zahir kita. Adalah sama. Mana tengok ombak air. Tengok air laut air. Tengok buih pun air. Gitu. Sama ya. Allah. Kerana hak sungguh lagu tu sungguh. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ada dalam surah kita ni. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala jadikan kamu. Wa ma ta'maluna. Barang kamu buat pun tu jadi juga. Barang kita buat tu jadi. Anak tu buat pasal itu. Dia jadi tak terbaik tu. Ni mah tu. Dia pasal kita itu. Tapi mulut ni kata kita. Ni kata Allah. Jadi bertukar itu. Nangis. Nangis. Jaga tu syariat tu. Syariat je duk zahir. Ni kau hak dalam. Kau hak batin kita, sifat rasa kita, zaki dan wujudan. Kerana ilmu ni, ilmu zaki, wujudan, ilmu biasa rasa. Ilmu biasa dapat dalam ilmu ni. Bukan ilmu zahir, bukan ilmu kata. Bukan ilmu buat. Ilmu rasa. Gitu. Apa tu nak capuh mulut luar tak boleh kan? Tak boleh. Gitu. Jadi sama zahir luar. Dan tidak bercerai. Tinggal antara satu dengan lain. Jadi zat zahir dengan luar tu tak cerai tanggal. Tak cerai tanggal. Sungguh lagu tu dah. Sungguhnya. Kita tak ada lagi. Kamu kita tak beranak, kita ada tak? Tak ada. Wujud ni mana tak ada. Lepas tu kalau kita tak ada boleh jalan tak? Tanya boleh. Tanya. Boleh makan tak? Tak boleh. Lepas tu dia ada kena jadi. Lepas boleh makan tak? Tak boleh lepas tu. Kalau tak ada. Tu jalan kita nak fikir nampak je. Gikumi dia. Asal kita tak ada. Kau tak ada jalan, tak boleh makan, tak boleh menebah, tak boleh apa, tak boleh kecek, tak boleh kuasa, tak boleh ilmu, tak boleh. Tak ada perkara. Asal tak ada. Tak ada sungguh. Lepas tu Tuhan jadi. Jadi sebab tu kita maklum dah. Sebab mak pak kita tu. Beranak tu buat mari. Lepas tu boleh jalan sendiri je. Tu jalan kita fikir ya. Boleh jalan sendiri tak? Tak boleh apa tu. Asal tak ada. Tu. Tak boleh jalan sendiri, tak boleh kecek sendiri, tak boleh menebas sendiri, tak boleh kandak sendiri, tak boleh hidup sendiri, tak boleh kandak sendiri, tak boleh kuasa sendiri, tak ada. Tu. Dia kita fikir tu nampak, kita tak ada sungguh. Abang boleh naik sini. Maka kita tak pecah tu naik mari tak boleh. Naik tak boleh. Kita fikir usuluddin tu fikir mari. Fikir pak kita tak ada sungguh gitu Lepas tu tak boleh berjalan, tak boleh berkecek, tak boleh kanut, tak boleh hidup, tak boleh makan, tak boleh tengok, tak boleh dengar, tak boleh apa. Tak boleh. Tu tak ada makrifah lagi. Makrifah rasa hak sana baru reti. Lepas tu pergi latih kita tak kuasa. Tu baru ada usul ya. Tu baru boleh usul, tu makrifah tak boleh lagi. Hakikat tak boleh lagi. Tu. Kerana usul ba'at tiqadi. Bak pegangan hati tamak teh hati tu usul. Tamak kata Tuhan kuasa, kita tak kuasa. Tuhan ada, kita tak ada. Tuhan alim, kita jahil. Tu etika. Rasa tak ada lagi. Lepas tu sebab kita nak fikir-fikir hari, fikir-fikir, maka dia rasa mari. Bahasa kita tak ada tu. Bahasa kita tak kuasa, bahasa kita tak ada, bahasa kita tak berjalan, bahasa kita tak kandak, bahasa kita tak hidup, bahasa apa? Bahasa Tuhan sah kita tak ada. Bahasa Allah beri. Tu nafsu kamilah. Tu ya. Tu kamilah hati. Tapi tak bahasa kita langsung. Akhir baca je bahasa Allah. Menambah, menakim, menyakum, menanok, basuh, tidur, mani, Allah. Dia tak bahasa dia. Tu zahir batin tu kamil kali. Tu nafsu kamilah. Tu rupa dianya. Kita mengaji tahu itu. Lepas tu kau amal lagi.
Kau fikir lagi, kau amal lagi, kau kira lagi. Kita ambil tahu dulu. Masa dia mengaji tahu dulu ilmu imamul amali wal amalu tabi'hu. Ilmu tu imam beramal, amal ikut ilmu. Tak mengaji. Tu. Tak mengaji dulu, tahu dulu. Kata tu rupa nafsu kamilah. Terasa dengan sebab dia fikir tu. Kerana ilmu ni ilmu bahasa fikir. Ilmu bahasa kira. Ilmu bahasa rasa. Ilmu bahasa wujudan. Tu ilmu ni. Maka semua ilmu ni isi hak tiga tu. Isi hak fiqh, isi hak usul dan isi tasawuf. Ilmu hakikat ni. Isi dia panggil. Tu ya. Gitu. Dia kita fikir apa usul, dia jadi sini. Tapi tu tak ngaji tiga tu, dia tak ada apa ni. Kau boleh pun berasal lah. Fiqh tak ngaji, usul tak ngaji, tasawuf tak ngaji, kau boleh pun berasal. Mereka orang majzuk lain lah. Tu lain. Tu lain. Tu hawi. Cukup siap dah tu hawi tu. Orang lain ni duk boleh banyak. Tu hai bagilah ni juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Tu lain. Ni ayat rupa nafsu kamilah. Dan tidak bercerai tinggal di antara satu dengan lain. Itulah zahir dengan batin tak cerai tangan. Rasa dia tu. Lagu tu. Rasa dia. Belah kita tak rasa pun kita tak ada tinggal ni. Tak ni. Kau tak kereta kita terguling lah. Macam kulit ke? Kulit tu aku, kalau tu dalai tak aktif, tak ada di situ. Kita apa tu? Semua kita tu tak tinggal, tak cerai ni. Semua kita tu berkamil. Tapi sifat rasa yang main-main. Cik sampak kita tak ada situ. Kurang berusik kita main-main. Tu ya bezanya. Lepas tu kita mengaji Pak Usuluddin tak fikir Pak mari hak tu dah sungguhnya. Kita tu hal berkamil sedia lagi dah. Macam mana rasa di jiwa kita tu. Berasa hati kita, sanubari kita berasa. Tu ya. Rasa Pak aku bukan kun Allah dah ni. Buat dengan air mani ya. Pewak. Faham tak kita? Tak ada sungguhku, tak ada sungguh ni. Patut fikir. Tak fikir lagi. Habis perasaan tu mana tu? Atau nama tu gila dah jadi. Dia tak khabar macam Rabi'ah itu kan. Dok lai tas batas pecah kain tak ada pakai lubung tu. Punggang ketuk-ketuk sebatas. Mata gila. Jumpa asam berseri. Hai. Malah mana Tina tak kata rambut. Aku lupa aku dah hamba abang aku tak khabar. Tu berkamil apa tu? Tu pano bagi. Itu. Itu. Kita ngaji begitu Pak. Seni ya. Lagu tu. Semua lagu tu dah kita tu berkamil sedia lagi dah. La tataharaku zaratun illa bi'iznillah. Tidak boleh gerak satu zarah besar kecil Allah. Besar sawi tak boleh gerak mereka tu. Apa tu besar? Allah nak gerak tak boleh kau tu tak gerak. Apa tu kita tubuh besar lagi, berat lagi, kalau lebih lagi lah. Tu usul kita ada dah tu. Kita faham hak tu kan. Lepas tu mari hak ni nak rasa tu payah makrifah. Hak tu lah ya. Kau mai di usul tu, sampai tu tak ngaji usul lagi tak boleh. Kerana jangan kita lah nak tak ngaji usul. Nak jadi Jabariyah, tu jadi Jabariyah tu. Orang jadi Jabariyah kerana tinggal Usuluddin. Kita tak ada usul ikhtiar semacam bulu hayal yang ditiup olehnya. Tu Jabariyah. Tu tempat jadinya. Dengan ngaji usul tak boleh. Kita ada usul ziyah. Ada usul rakyat dah kan. Laha maktasabat wa alaiha maktasabat. Tu usul tu. Mu jaya dengan sebab usahamu. Mu susah dengan sebab usahamu. Tu usaha kita. Kena bahasa pada hamba. Untuk Usuluddin. Hak ni bahasa pada Tuhan. Tu nak sebab Zawki. Lain ni.
Titi. Maka dia tak ngajusuk, dia bari harah. Kutu Allah kena Allah mulut tidak, tak leh. Tak leh. Nak jaga nak patah hati. Hal luar duk luar kantik luar itulah. Cerak lah. Gitu. Di mana setiap perlakuan yang dilahirkan oleh mereka di martabat ini, martabat nafsu kamilah ni, jadi kelakuan zahir di dia semua tu tetap direstui dan daripada tu maknanya di mana setiap perlakuan yang dilahirkan oleh mereka di martabat ini, martabat kamilah ni tetap direstui dan diridahi, diretahi oleh Allah Ta'ala. Semua tu Allah Ta'ala reta semua secara secara samputan. Keadaan ini dinamakan kun fayakun. Jadi semua tu duduk dalam kata hai Tuhan, duduk dalam gok-gi Tuhan. Tu secara samputannya secara samputan keadaan ini dinamakan kun fayakun, arti kata jadi. Maknanya orang mentabak nafsu kamilah tu, dia tu gerak-geri dia duduk dalam kun fayakun. Kun fayakun, kata jadi, kanak boleh. Pendek kata barang kata barang jadi, barang kanak barang boleh. Ni orang mentabak kamilah ni. Pada ni tak mata tak apa ni. Tak mata tak apa, tak menego tak apa. Kita nak tiru tak leh ni. Kita ambil hak ni duk beliau subah bini hang reti yang duk rebuh subah buku ni. Dia tak apa kata rezeki tu bagi tu rezeki dah. Nanti tak leh. Kena menanak. Halo beri. Bila tu kenyek dah kena menanak, kena makan nasi. Gitu. Orang tapak tak apa lah pok ni. Niat jadi kanak jadi, kata boleh. Barang kata barang jadi, barang kanak barang boleh. Itu mana kun fayakun. Itu kun fayakun. InsyaAllah. Itu jawab wajah dari bagi orang-orang yang mencapai martabat kamaliyah dalam martabat 7. Ni pada martabat 7 ni. Tu jalan ni orang dapat je. Asasi rusid. Atau sid. Bahasa Rusia ni, Rusia dari Rusia sembunyilah sembunyi. Sid sembunyi. Betul hadah. Aja timur hadah. Hadah. Lepas wahdah. Wahidiyah. Lepas Ahmad. Tu cara musim nak jadi. Nak ada atas dunia ni. Tu cara Tuhan jadi. Lepas Muhammad. Lepas Mustafa. Lepas Mahmud. Tengok tu jadi insan kamil. Nak jadi insan kamil lalu kuat ni.
mai disir-usik. Sunyi adalah sunyi Allah SWT. Allah Ta'ala sunyi dia sunyi. Sunyi dah tak nampak dah. Dalam tak nampak tu Allah SWT. Hak tak nampak tu tak nampak dah. Mata dalam tak nampak tu Allah SWT. Tu mesir-usik. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak dah. Dalam tak nampak tu. Oh. Apa dia? Tu masih rusit. Mana dia? Lepas tu set sunyi. Sunyi. Mana ada ibu sunyi. Buset tak nampak dah. Buset saja tu pun. Maka set rusit tu highlight sana set rusit tu. Oh tu Lepas tu adah. Adah tu so tak ada dah. Kosong lagi. Tak nampak tu lagi. Tu azali tu tu lagu tu. Tak nampak tak ada apa kau. Betul wadah titik so. Awak hidayah, awak alih. Ada hak lepas dah awak alih cacai. Dan kau nyatalah. Lepas tu wak Ahmad. Nabi kita. Ni mula-mula remberat makhluk tu jadi nun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Muhammad. Tapi puak-puak mereka panggil Ahmad. Puak atas langit dia panggil Ahmad. Hak bumi panggil Muhammad. Lepas tu Mustafa. Orang terpilih. Lepas tu Mahmud. Orang dipuji. Klik. Pada set. Lepas tu klik mari. Insan kamil. Maka insan kamil klik asal. Klik pasir rusit. Sebab tu kamil, mukamil. Kamilu mukamil. Kena klik asal. Mana? Asal amuk ialah air. Asal buah ialah air. Asal lauk ialah air. Klik asal. Tu insan kamil. Itu nafsu kamilah. Kalau kita tahu tak apa dah kita apa. Tak apa dah ambil pahala. InsyaAllah dia bagi insyaAllah. Nak sampai testing masa tak ada tak ada. Pendek habis semua. Kalau pendek kata barang jadi. Maka ini jika nak katakan sakti, amat sakti. Kalau kamat, amat kamat. Wallahu a'lam ilmuhu atam.